Hai, Assalamualaikum guys. Hari ni saya nak tunjukkan korang rumah sewa paling terjackpot sekali dekat Shah Alam. Harga jual adalah 1.2 juta, tapi owner tak nak jual, owner hanya nak bagi sewa saja dekat korang. Harga sewaan adalah 2,600 termasuk dengan Pak Gad punya fee, termasuk dengan gated punya fee. Dan korang boleh tengok rumah ni adalah zero lot bungalow. Dia melekat dengan rumah sebelah punya pagar, tapi dia memang zero lot bungalow lah. Kita panggil rumah bungalow lah sebenarnya. Okey, kalau korang tengok daripada sini, rumah ni tanah dia agak luas, 3,272 square feet. So dekat belakang ada lagi about 10 feet untuk reservation daripada pembangunan lain lah yang mungkin akan datang. Okey, lepas tu daripada sini boleh terus pergi ke hutan ke belakang atas bukit sana. Jadi jom kita tengok rumah ni. Rumah ni dilengkapi dengan 5 biji aircon, 5 bilik, 4 bilik air. Daripada 4 bilik air, 3 bilik air ada jacuzzi. Dan bilik master bedroom nanti saya tunjukkan korang, ada satu jacuzzi double. So boleh duduk 2 orang dalam satu jacuzzi. So sangat menarik rumah ni sebab bukaan dia sangat luas. Okay, dapur dia pun dah boleh jadi restoran. Sangat besar. Korang jangan tanya kenapa rumah ni murah, sebab owner memang nak keep this property. Owner dah ada banyak rumah lain, jadi dia nak hanya sewakan untuk bayar interest bank sahaja. Okay, ni bilik bawah, ada juga aircon. Satu bilik ni sahaja yang tak ada aircon. So 4 bilik yang ada aircon, satu dekat hall aircon. Dan aircon dia adalah aircon owner rumah ni adalah aircon inverter. Dan apa yang surprisingly adalah dia menggunakan elektrik hanya RM150 sahaja sebulan, sebab dia dah ada solar untuk water heater. So water heater sahajalah dia pakai solar. Dan kalau korang tengok bilik air dia sangat luas, ada 2 jacuzzi. Dan juga bilik master dia pun memang kau-kau punya luas. Ini ruang keluarga lah dekat atas. Ni bilik yang keempat, juga ada jacuzzi, tapi this one adalah single jacuzzi. Rumah ni sebenarnya kalau korang fikirkan memang sangat berbaloi lah untuk sewa. Sebab kalau kita nak beli sendiri, mungkin dalam RM7,000 kita akan bayar bank bulan-bulan. Okey, rumah ni terletak di mana? Rumah ni terletak dekat U10 Pulau Angsa. So kalau korang berminat boleh PM saya.